Roda panas, ini adalah Toyota Vios yang petrol untuk tahun 2024. Jom ikut aku. Dan ini pula adalah Toyota Vios HEV GR Sport, variant paling komplit untuk line up sekarang. Aku dah pakai kereta ni dalam 2 hari. Jom aku cerita apa yang best pasal kereta ni. Let's go. Aku dah test bawa kereta ni sampai 160km/h lah. And surprisingly, tak ada rasa melayang, tak ada rasa ringan. Ada sedikit vibration tu normal, tapi overall memang solid lah. Bila masuk selekoh pun, body roll sangat minimum. Ini adalah disebabkan variant GR ni Toyota dah tune sikit untuk bagi rasa dia punya suspension ni rasa lebih kemas, steering rasa lebih precise. So bila cornering ataupun drive laju, memang melekat lah dekat atas jalan tu. Sekarang kita masuk bahagian powertrain. Untuk Toyota Vios HEV GR Sport ni, dia menggunakan 1.5 litre Atkinson cycle yang digabungkan dengan motor elektrik dalam sistem hybrid Toyota. Combine output dia sekitar 111 PS. Kalau kita tengok angka torque, enjin petrol menghasilkan 121 Nm torque, manakala motor elektrik menghasilkan 141 Nm torque. Tapi yang penting dekat sini bukan angka tu semata-mata. Motor elektrik ni memang bagi torque yang instant. Maksudnya bila kau berhenti and then kau tekan minyak, rasa pickup tu terus datang. Ini yang membuatkan kereta ni lebih responsif daripada Toyota Vios yang biasa. Dari segi penggunaan minyak, ini memang highlight utama. Untuk Toyota Vios HEV GR Sport ni boleh capai sekitar 27.8 km/liter masa traffic slow ataupun kereta stop and go. Kereta ni banyak menggunakan motor elektrik, jadi penggunaan petrol sangat terhad. Untuk bahagian luaran, GR ni membuatkan kereta Toyota Vios HEV ni lebih garang daripada Vios yang biasa. Grill depan yang dah ditambah baik, air intake di bawah lampu hadapan, bumper di belakang dan juga spoiler membuatkan kereta ni nampak lebih sporty. Untuk Toyota Vios HEV GR Sport menggunakan rim 17 inci. Design dia pun lain, tapi apa yang lebih menarik? Jom ikut saya. Akhirnya Toyota dah bagi tayar spare untuk Vios. Bukan tayar spare je, tayar spare pun berukuran 17 inci. Sama macam yang digunakan untuk kereta ni. Dalam kabin memang penuh dengan identiti GR. Dekat steering ada GR, dekat kapet ada GR, dekat seat ada GR. Seat ni pula menggunakan material suede dan juga leather. So bila duduk tu rasa lagi grip and lebih sporty. Next, kita bercerita tentang infotainment. Untuk Vios HEV GR Sport, dia tampilkan dengan infotainment display sebesar 10.1 inci. Besar 1 inci dari Vios yang biasa. Untuk saya rasa waktu memandu dia agak mengganggu. Kalau kita macam nak tengok something yang dekat depan tu, dia kena mendongak sikit. Tapi infotainment ni masih lagi ada wireless, Apple CarPlay dan juga Android Auto. Untuk meter cluster menggunakan jenis digital sebesar 7 inci. So untuk tengok kita punya meter ni sangat jelas dan sangat kemas lah. Untuk bonnet pula, dia berkapasiti 475 liter. Sangat-sangat praktikal untuk kegunaan harian. Akhir sekali, untuk Vios HEV GR Sport, harga bermula daripada RM109,900 Malaysia, tak termasuk insurans atas jalan. So kalau korang nak sedan yang praktikal, jimat minyak tapi tak nak rasa yang biasa-biasa, ini adalah pilihan yang paling lengkap untuk segmen dia sekarang ni. Korang rasa berbaloi ke beli Toyota Vios HEV GR Sport? Cuba drop komen korang kat bawah. Roda panas.